Apa kata Hasan Basri? Tafaqqadu al-halawah. Tafaqqadu apa dah? Carilah. Carilah halawah, kemanisan. Dalam riwayat lain dia kata apa? Tafaqqadu al-qalba. Carilah hati fi salasin, dalam 3 tempat, 3 perkara. Kalau nak cek hati kamu okey ke tak, cari hati kamu di 3 tempat. Pertama, ketika dalam salat. Masa solat hati kamu ada tak? Ataupun terbang? Ataupun tinggal kat rumah? Masa solat. Macam imam baca tadi kan? Imam baca tadi kisah apa? Cerita pasal apa? Surah Maryam. Kisah pasal apa? Apa dia? Syafi'i? Maryam dan Nabi Isa. Okey. Jadi cari hati kita pertama dalam solat. Masa solat tu hati duduk kat mana? Fokus pada baca imam ke, khusyuk ke, ataupun di lain. Yang kedua, fi Al-Quran. Ataupun dalam riwayat lain, ketika mendengar Al-Quran. Hati ada tak masa mendengar ataupun baca Al-Quran? Ataupun mulut baca, hati duduk kat lain. Yang ketiga, Wafiz zikri, ketika berzikir, fokus ke tak? Khusyuk ke tak? Ataupun mulut zikir, tapi hati entah ke mana. Fa'in wajadtumuha. Kalau kamu dapati hati kamu ada di 3 tempat ni, famdu, maka teruskan. Wa absyiru, dan gembiralah. Itu tanda kamu ada hati. Wa illam tajiduha. Kalau kamu tak dapati hati kamu di 3 tempat ni, fa'lamu, maka wajib kamu ketahui anna babakum mughlaq. Pintu kamu dah tertutup. Dalam riwayat lain kata Imam Hasan Basri, kalau kamu tak ada hati di 3 tempat ni, fas'alullah, mintalah pada Allah hati yang lain sebab kamu dah tak ada hati.